Ni yang 6 pieces, ya soy garlic dengan spicy ya. Chicken tenders 5 ke 6 pieces. Sauce ranch. Oh, okey. Sama. Dah abang tu dia. Ya apa, tengok je. Dia, okey. Ya apa, boleh bagi gila pak? Satu. Okey. Okey. Okey, dah dapat dah. Ada hari tu someone ni dia DM aku. Dia ajak suruh datang rasa dia punya ayam goreng. So hari ni aku nak rasa ayam goreng dia. Okay, aku nak try dia punya soy garlic dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sedap. Oh, layan. Dia punya saiz ayam tu boleh tahan juga. Spicy dia. To be honest, aku suka betul lah ayam dia. Ayam dia stay juicy. Walaupun tak adalah tak crispy mana pun. Crispy dia rasa sikit je. Dia punya sauce dia memang addicting. Okay, now aku nak rasa dia punya chicken tenders. Ni sauce apa, ranch. Aku rasa macam underrated gila tempat ni. Sauce ranch dia pun sedap. Alhamdulillah, licin semua. Kalau korang nak datang nak try, korang try dia punya ni lah, wing ramen. Terutama dia punya flavour soy garlic. Sedap gila. Serius. Aku tengah perasan tau tadi. Sedap lah. Saya dalam kereta. Lepas tu tengok. Esok nak balik kepala. Soy garlic sedap. Buat seorang ke? Seorang. Ni Bantan ni tengok. Dah balik. Dah balik lah. Dah balik. Memang full time ni ke? Saya tak. Ni belajar masak ke? Tak. Tak belajar. Duduk passion. Fashion. Duduk passion. Dari terus. Tak nak cerita. Malu. Ya Allah. Ini semacam memang aku lagi dah lalu lah. Ni. Okay. Masih kurang lebih bagi tahu je. Baiklah. Terima kasih belanja. Kalau nak improve nanti bagi tahu. Baik.